Assalamualaikum. Jadi video kali ini saya nak terangkan pasal GPT Assistant. Macam mana saya boleh accelerate ataupun pecut dengan cepat kerja-kerja tugasan harian saya dengan GPT Assistant yang sudah pun siap dibuat. Okey, dekat sini kita ada dah GPT Assistant dekat sebelah sini yang saya dah simpan, pinkan, dan ini adalah GPT Assistant yang saya boleh gunakan untuk kerja-kerja marketing. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita ada Caca, Ella. Ini adalah nama yang kita sendiri letaklah supaya senang. Sebab setiap satu ni ada tugas masing-masing, ada otak masing-masing, ada pemahaman masing-masing, ada structure masing-masing. Jadi, kalau saya nak minta untuk mereka buat sesuatu, saya just panggil sahaja mereka. Okey, untuk kali pertama kita check, kita just tekan hi dulu supaya ChatGPT tak setkan GPT tu sebagai default chat. Sebab kalau dia jadi default chat, kita tak boleh nak call out GPT yang lain yang ada dekat sebelah ni. Tapi kalau kita buat secara general macam ni, senang untuk kita call out setiap satu. Contoh kita buat saja A macam ni, kita boleh terus call out mana-mana ChatGPT yang ada dekat sebelah ni. Contoh kita nak Caca. Okay, so ada Caca, dekat sini ada Clara. Okay, kita boleh call out setiap satu. Okay, pertamanya selalunya kita akan guna Aira. Okey. Aira ni tugas dia adalah untuk buat target audience. Okey. Jadi benda pertama adalah kita akan minta dia untuk buat target audience. Buat knowledge base untuk produk mata ni. Okey. Kita bagi dulu info produk kita. Okay, saya masukkan, kita buat untuk produk ni. Alang-alang saya nak buat. Alang-alang memang saya nak buat konten untuk produk ni pun. Okay. Kita pergi ke iShift. Kita pilih. Kita ambil. Copy. Kita paste. Ini supaya kita dapat bagi pemahaman ringkas lah. Okay. Tentang detail produk untuk dia buat knowledge base. Okay, kita masukkan juga. Okay. Supaya apa? Dalam satu chat ni kita akan berpusing-pusing dalam ni lah. Ini cara saya gunakan. Kat sini kita dah, okay, so dia dah buat knowledge base berdasarkan produk yang kita masukkan, okay. So produk kita bernama sekian-sekian apa semua. Sekejap. Dah ada nama ke belum ni? Okay, tak ada nama. Sekejap, saya lupa masukkan nama, okay. Untuk produk mata ni, nama iShifa. Okay, sorry. So, kita send balik. Dia akan keluarkan knowledge base. Knowledge base ni maksudnya pengetahuan asas tentang produk tersebut lah. Okay, so ni ada pengenalan, ciri-ciri utama, fungsi kelebihan, apa semua ni kan. Okay. Okay. Jadi, selepas kita dah ada asas produk ni, kita boleh panggil yang pertama, nama dia Aira. Aira ni tugas dia akan buat target audience. Sebelum kita nak buat apa-apa marketing, kerja-kerja pre-marketing, sebelum marketing tu maksudnya kita kena tahu siapa target audience kita, apa keperluan, pain point yang ada, apa ciri-ciri orang yang memerlukan produk ni. So ini adalah tugas GPT Assistant. So Aira ni dia sangat expert dalam mengenal pasti target audience sesuatu produk. Buatkan target audience untuk produk ni. Okay, sebab kita dah bincang pasal ni kat atas, so kita boleh terus minta target audience daripada Aira. Okay. So dekat sini kita boleh tengok macam mana dia buat target audience mengikut structure yang memang dah tersedia dalam otak dia. Okay, so siapa yang nak dapatkan GPT Assistant yang lengkap, dekat sini kita ada team pre-marketing, korang boleh buat pre-marketing, korang boleh buat copywriting, korang boleh buat sales page, korang boleh buat juga video, dan juga boleh buat sales menggunakan knowledge base yang memang kita dah susun dekat dalam ni. Satu knowledge yang sangat kukuh untuk digunakan oleh mana-mana marketer, founder, any of you yang ada produk. Tak kisahlah ada produk yang macam mana, korang boleh buat juga poster. So dekat sini kita dah ada satu structure yang memang kena dengan target market dekat Malaysia, sesuai dengan psikologi dia, sesuai dengan cara gaya bahasa dia. Jadi dekat sini just prompt sahaja, minta sahaja apa-apa daripada GPT Assistant ni dan dia akan siapkan semua. Contoh tengok ni, kita terus dapat target audience. Okay, dekat sini kita terus dapat, okay, next step wajib buat supaya iklan tajam. Okay, pilih satu target audience dekat atas, gunakan Caca. Okay, selepas kita dah dapat target audience, dekat sini dia bagi tahu 3 kan, apa, siapa target audience kita?
Okay, pesakit mata kabur, umur 40-50, anak yang jaga ibu ayah yang ada masalah mata, pekerja yang tengok skrin lama 25-45. Okay, dekat sini, kita nak dia buat research dulu. Jadi, kita tekan web search untuk data trend sekarang antara 3 target audience di atas, mana yang paling terbaik untuk fokus, untuk kita fokuskan. Okay, jadi kita gunakan web search ataupun kita minta ChatGPT ni buat kajian dari dekat luar sana tu antara 3 target audience ni yang manakah target audience yang paling baik. Jadi dekat sini terus keluar kesimpulan akhir, fokuskan pekerja skrin dan pengguna digital dulu sebagai target audience kerana trend masalah mata yang semakin meluas. Kemungkinan pembelian adalah tinggi di sini. Okay, so dia recommend untuk target market yang ketiga. Okay. Confirm. Kita minta dia confirm. Sebab aku nak run FB Ads ni. Okay, kita minta dia buat lagi confirmation untuk target audience supaya dia buat research yang betul untuk target audience kita nak run FB Ads. Okay, jadi kat sini dia letak Facebook Ads angle yang kamu perlu. Okay, target audience terbaik untuk FB sekarang, pekerja yang banyak guna skrin. Dia still keluarkan jawapan yang sama. So, ini adalah target audience kita. So, kita pangkah search dekat bawah ni. Kita panggil pula si Caca. Okay, so Caca ni macam yang kita baca dekat atas ni. Caca ni, gunakan Caca untuk bina emosi sebenar. Okay, nampak? So, Caca ni tugas dia adalah untuk buat customer avatar. Okey, buatkan customer avatar untuk target audience di atas. So, ini adalah tahap pertama, iaitu kerja-kerja sebelum kita nak buat marketing. Sebelum nak buat copywriting, kita kena tahu nak buat untuk siapa. Sebelum buat poster, kita kena tahu nak buat poster untuk target siapa. Dari situlah kita akan dapat satu content marketing yang bagus untuk target kepada audience. Barulah kena kita nak sampaikan pada orang yang betul. Kalau pre-marketing, kerja-kerja pre-marketing ni tak ada, kita tak kenal pun kita nak target siapa, kita tak tahu nak jual dekat siapa pun. Jadi, masalah utama kita adalah akan berlaku tak kena dengan target audience, tak tahu siapa, dia jadi sangat bercelaru. Jadi kita nak buat poster tak tahu nak target siapa, kita buat copywriting tak tahu nak call out siapa. Jadi ini adalah kerja pre-marketing yang wajib untuk kita buat. Okay, Caca tugas dia untuk detailkan lagi kita punya target audience tadi. Nampak dekat sini dia cakap, okay, Puan Siti Hajar, umur 42. Okay, so Caca ni otak dia dah memang pro untuk buat customer avatar yang bagus. Okay, dekat sini dia cakap, okay, based on target audience yang bos bagi, wanita lelaki Muslim Malaysia umur 35 sampai 55, bekerja suri rumah, dah mula ada masalah mata, percaya ikhtiar ramalan, aktif Facebook dan WhatsApp. Kenapa avatar ni paling sesuai? Dia cakap masalah mata dah dirasai. Okay, ada buying power sebab kebanyakan daripada itu adalah M40. Emosi cepat trigger bila sentuh ibadah keluarga dan takut makin teruk. So, dia buat demografik. Oh, dia terus buat demografik untuk target audience tu. Jantina. Lepas tu dia buat status, dah berkahwin, ada anak. Pekerjaan suri rumah, kerani, cikgu, peniaga kecil. Pendapatan 3,000 hingga 7,000. Lokasi Selangor, KL, Johor, Perak, Kedah. Platform Facebook dan WhatsApp. Okay, reason sebab nampak structure ni dah sangat lengkap untuk kita betul-betul faham tentang apa customer avatar kita ni, detail dia, apa bentuk orang-orang dia. Okay, so ini baru pre-marketing. Nanti next video kita akan sambung untuk bahagian penghasilan pula. Okay, dekat pre-marketing ni kita terus nampak dia punya demografik, dia punya psikografik. Ni apa? Dia nak sihat untuk terus ibadah. Kepercayaan dia apa? Dia nak ikhtiar dan doa. Lifestyle dia kurang tidur, banyak skrin. Lepas tu sikap membeli dia tak suka benda pelik, nak selamat. Trust dia halal, bahan semula jadi. Elemen ni penting bila kita nak buat copywriting nanti. Walaupun copywriting nanti akan dihasilkan oleh kita punya GPT Assistant. Jadi GPT Assistant kita yang akan buat copywriting nanti akan rujuk kita punya customer avatar ni supaya copywriting yang dibuat nanti lebih targeted dan lebih sharp. Okay, jadi dekat sini ada pain point. Apa masalah sebenar dia? Nampak? Mata kabur, mata cepat letih, silau, mata berair, rabung bertambah. Jadi bila kita ada lengkap dengan maklumat yang macam ni, senang untuk kita trigger pain point yang betul untuk setiap audience yang kita nak attack tu. Buying trigger dia apa? Pun ada. Psychological trigger dia apa? Ini. So emotional hooks dia apa? Okay, jadi narrative ataupun alchemy narrative yang dia cakap self-talk ni, orang yang macam ni selalunya dia akan fikir
Aku ni bukan sakit teruk pun, tapi mata ni makin hari makin pelik. Kalau tunggu sampai parah nanti menyesal. Kalau ada cara lembut, halal dan boleh amal, aku nak cuba. So ini point paling padu, okay, untuk yang dia keluarkan berdasarkan customer avatar tadi. Jadi dikeluarkan terus angle iklan yang paling sesuai dekat sini. Angle terbaik penjagaan mata sebagai ikhtiarian. Nampak? Okay. Kemudian LiDAR ni adalah satu simulation lah yang kita dah install dalam tu. Kita tak perlu cerita apa. Dan final confirmation dia bagi dekat sini. Okay. Kemudian bila kita dah ada customer audience, kita nak tahu pula dia punya emosi yang mendalam untuk customer avatar kita ni. Okay. So Puan Hajar ni ada emosi yang macam mana. Jadi kita pun seru siapa? Seru Ella. Ella ni termasuk dalam pre-marketing. Okay. So kita seru Ella. Okay. Kalau Abang senang next step, kita detailkan emosi. Okay. Detailkan emosi customer avatar ini. Okay. Sub. Kita tag Ella dan Ella akan buat kerja dia pula. Tadi Aira dah buat kerja dia, cari target audience. Aira dah settle kerja, kita panggil Caca untuk buat customer avatar. Dah settle kerja customer avatar, kita dah dapat siapa specifically kita nak target. Kita korek lagi, kita minta Ella kenal pasti apakah emosi-emosi yang ada dekat dalam customer avatar ni. Okay? Jadi dekat sini kita nampak yang dia keluarkan adalah surface emotion dia. Emotion secara luaran dia adalah orang yang dia akan cakap, mata cepat penat sekarang, kadang-kadang kabur sikit, silau bila drive malam, asyik gosok mata je, kerja lama depan full laptop. Situasi harian dia dekat sini memang sangat lengkap dan cantik lah susunan dia, emosi permukaan. So kita dapat secara detail dekat sini. Deep emotion. Okay. Kenapa mata aku makin tak sama macam dulu? Dulu boleh fokus lama, sekarang cepat blur. Umur ke ni? Takkan awal-awal dah rosak mata. So ini adalah emosi yang lebih mendalam. Kemudian ada subconscious emotion juga. Emosi tanpa dia sedar. Tak sedar dia terfikir macam tu. Sebab apa kita kena tahu benda ni? Sebab apa Ella kena keluarkan benda ni? Dan kerja-kerja pre-marketing kena ada benda ni. Kenapa? Supaya kita tahu apakah perasaan target audience kita, customer avatar kita tu, apa benda yang dia fikir sebenarnya, supaya kita tahu apa benda yang nak diproposkan. Okay? Kita nak bagi solution ni, tapi kita kena tahu dulu apa emosi semasa dia, ataupun apa perasaan yang mendalam yang dia ada, apa subconscious yang dia ada. So dekat sini kita dapat tahu, okay, aku kena jaga diri, tapi entah kenapa aku asyik tangguh. Kalau mata rosak, hidup aku susah. Aku nak kekal berfungsi, berdikari. Aku tak nak menyusahkan orang nanti. Okay? Ketakutan dia, tak boleh drive, tak boleh kerja macam biasa, hilang fungsi. Maksudnya terpaksa bergantung pada orang lain. So ini adalah emosi-emosi subconscious yang dia tak sedar. Dia takut dengan benda-benda ni. Okay, takut hilang keupayaan, takut jadi beban, takut tak nampak masa depan. Okay, so what? Okay, aku takut mata aku makin rosak. So dekat sini Ella akan keluarkan emosi-emosi. Best tak? Ada staff yang boleh buatkan kerja ni untuk kita. Kita tak payah fikir, dan anda tak payah nak penat-penat buat prompt sendiri. Nak kena prompt itu, lepas tu tak tahu nak prompt apa lagi kan. Prompt apa lagi tak tahu. Jadi kat sini dah ada structured workflow yang sangat lengkap untuk anda gunakan bagi kerja-kerja marketing, kerja-kerja pre-marketing. Okay, so selesai untuk pre-marketing kita. Daripada sinilah kita akan plan apakah angle iklan yang kita nak buat untuk target orang macam ni. So customer kita dah tahu dah emosi dia, customer macam mana, apa semua. So apa angle iklan yang kita nak buat untuk target dia. Okay, buatkan angle iklan untuk customer avatar yang kita dah decide tadi. So Ava ni kepakaran dia adalah untuk mencari angle iklan yang padu untuk ditargetkan kepada audience yang kita dapat tadi. Contoh tadi customer avatar kita siapa, orang yang bekerja apa semua tu kan. So apa iklan, angle iklan yang terbaik untuk kita attack orang-orang ini. Okay, jadi itu adalah kerja Ava. Ava akan gunakan segala maklumat yang diberikan oleh Aira, akan guna semua maklumat yang diberikan oleh Caca, akan guna semua maklumat yang Ella ada, yang kita dah bincang dekat atas. Dia akan baca balik dan dia akan keluarkan based on pemikiran Ava ni angle yang paling sesuai. So jom kita tengok macam mana hasil dia. Ini baru pre-marketing, persediaan sebelum. Okay, sekejap lagi untuk next video kita akan daripada apa persediaan yang kita ada, apa bahan iklan yang kita nak kena buat pula. Okay, kerja-kerja media, kerja-kerja copywriting, penulisan, apa semua kan. So jom kita tengok. Dekat sini dia bagi ini angle iklan awareness tofu yang spesifik untuk CA yang kita dah decide, dewasa, umur, mata cepat penat. Ini adalah based on yang kita dah bincang tadi. Aku susun ikut Ava framework. Okay, boleh terus test dalam Facebook Ads. Dekat sini kalau kita tengok angle iklan awareness Ashifa. Dekat sini kita dah ada top funnel punya iklan. Okay, so dekat sini dia cadangkan tofu punya iklan. Dekat sini ada pasal angle utama, letih mata dianggap biasa. Sub angle, normalisasi masalah yang sebenarnya, tanda awal. Hook, scroll stopper, ramai orang fikir mata penat ni biasa sampai satu hari pandangan mula kabur.
Target emosi, sedar tersentak. Target pain point, mata cepat. So ini semua yang diambil daripada info yang kita dah bincang dekat atas tu tadi. Okay, so kita boleh susunkan iklan-iklan kita nanti gunakan maklumat yang ada dekat sini. Macam mana? Okay, so jom kita tengok untuk next video pula. Sebab video ni dah panjang dan ini baru sahaja penerangan untuk pre-marketing. Kita akan masuk kepada copywriting pula, which is Milo, Sifu, Lexi, Chora, apa semua kan. Okay, so jadi kita tengok video yang seterusnya.